fitnah yang kedua pula, cakap Fiza gila. Kenapa Fiza gila? Sebab cakap seorang-seorang. Ada keluar video-video Fiza cakap seorang-seorang dalam bilik, dalam rumah. Separuh orang buat, separuh orang dia kalau nak luahkan, dia cari orang-orang yang dia percaya. Tapi kalau Fiza nak clarity, nak ilham, Fiza bercakap dengan Fiza, Fiza, are you okay? Fiza okay hari ni? Ni kau rasa macam ni Fiza? Ni. Fiza kalau dengan orang, Fiza lebih suka dengar luahan hati orang, suka dengar cerita orang, suka dengar pengalaman hidup orang. Tapi kalau Fiza nak clarity, Fiza nak ilham, nak idea semua tu, Fiza bincang dengan diri sendiri. Fiza tanya diri Fiza, kalau saya ada idea macam ni, nak buat apa ni. Nanti tiba dapat ilham, dapat idea. Tanyalah doktor, tanyalah nurse, tanyalah sesiapa pun. Kalau borak dengan diri sendiri, cakap dengan diri sendiri, sakit ke, gila ke, tak ada. Ramai je yang buat benda ni. Tapi macam ni orang buat macam ni, dia buat dekat tempat privacy, dalam bilik. Tapi tempat privacy dalam bilik pun dah tak selamat. Dah ada orang record, dah letak kamera semua. Tapi tak apa, kalau tahu benda tu sihat, kita dapat clarity dengan cara macam ni. Okay, banyak cara clarity tu. Kadang kita berjalan, orang cakap small walking, jalan-jalan kat tasik. Tiba kalau macam kita otak, kita overthinking, otak tengah kusut, so kita berjalan dekat tasik. Lepas tu dapat idea, dapat ilham, kita punya fikiran pun jadi stabil. So setengah orang dia exercise, jogging, dia tulis ataupun melukis, dapatkan ilham. Tapi salah satu dia berborak, cakap dengan diri sendiri, tanya diri sendiri. So nanti naluri, semua jawapan ada kat dalam sebenarnya. Tapi untuk aktifkan naluri itu, kita kena dengar cara macam mana, cara Fiza borak dengan diri sendiri. Fiza tanya, borak ni, so kita dengar naluri, firasat, tiba dapat ilham. Tapi kalau orang memang nak framing, nak portray you gila, dia boleh ambil video you tengah bercakap dengan diri sendiri, tanya diri sendiri, oh ni gila, motif dia memang nak buat you nampak gila. So dia ambil lah gambar you, video you tengah bercakap sendiri. Dia sampai ke hari ni masih cakap dengan diri sendiri. Saya bagi kita semangat, Fiza ni Fiza okey hari ni Fiza nak rasa apa ni. Tiba naluri Fiza, tiba dapat ilham. Orang keliling Fiza dia dah tahu dah Fiza macam ni. Kalau nampak Fiza dia cakap dengan diri sendiri tu, tak apa, Fiza bincang dengan diri. Benda betul biasa. Boleh nak cakap dengan dinding, boleh. Cakap dengan dinding, cakap dengan kucing, cakap dengan diri sendiri, boleh. Tak ada masalah. Tak ada gila.